Bang. Bang, apa bang? SPM dah habis bang. SPM dah tamat, Alhamdulillah. Tapi perjalanan baru sahaja bermula. Abang nak ucapkan tahniah kepada adik-adik kerana berjaya menghabiskan paper SPM yang adik-adik ambil. Okey, akhirnya pen yang adik-adik pegang selama ni, buku yang adik baca, adik-adik dah boleh letak tepi dah. Beban di bahu sepanjang musim SPM ni, awak kena lepaskan hari ni juga. Sebab apa? Awak dah buat yang terbaik, itu sudah cukup. Tapi saya tahu bila kita rasa happy, rasa lega SPM dah habis, nanti ada masa adik-adik ni akan timbul rasa kosong. Sebab apa? Bila tengok kawan-kawan semua dah bekerja. Okay, lepas tu rasa takut dengan keputusan SPM. Kita takut sebab apa? Keputusan tak seperti mana yang diharapkan. Jadi, adik-adik, abang hari ini nak kongsi, nak bagi tips apa yang perlu adik-adik buat sementara menunggu keputusan SPM ni. Yang pertama, ya adik-adik, Dan jangan hukum diri sendiri. Yang berlalu, biarkan berlalu. Ingat, dunia ni luas adik-adik. Okey, ada orang berjaya melalui daripada laluan universiti, ya. Ada orang berjaya melalui kemahiran dan TVET adik-adik. Dan ada orang berjaya melalui kreativiti. Awak nak berjaya, awak kena yakin. Awak kena berani dan awak kena melangkah dengan cara apa pun. Okey, ingat adik-adik. Yang kedua, awak perlu cari nilai tambah dalam diri awak. Okey, dalam masa 3 hingga ke 4 bulan ni, saya boleh suggestkan 3 perkara apa yang perlu awak buat. Okey, yang pertama, awak kena cari pengalaman bekerja. Untuk apa? Yang pertama, untuk tingkatkan soft skill untuk bercakap dengan orang. Itu sangat penting. Dan yang kedua, awak kena disiplinkan dari segi pengurusan masa. Sebab apa? Kedua-dua ni penting kerana majikan dia nak tengok bila awak bekerja nanti. Dua perkara ni sangat penting. Bukan sekadar sijil semata-mata. Yang kedua, upgrade kemahiran digital. Awak belajar editing video ke, awak belajar AI ke, dan awak belajar coding ke. Okey, perkara yang 3 saya sebutkan ni sangat berguna untuk masa depan. Sebab apa? Dunia bergerak sangat pantas. Okey, ketiga-ketiga kemahiran ni ataupun kemahiran berkenaan dengan digital, okey, majikan nak sangat dan awak akan laku bila awak mahir dengan 3 perkara ni. Yang ketiga, kaji laluan UPU. Jangan tunggu result SPM keluar baru nak menggelabah. Okey, inilah masanya. Sekaranglah masanya untuk awak kaji, bezakan laluan matrik, diploma dan juga STPM. Okey, awak nak yang mana? Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik berjaya untuk masa depan. Janji dengan Mak Noh. Janji. Mana Tun Fatimah, mana semangat Tun Teja, Dato' Maharaja Lela, mana cucu Dato' Merah, keberanian Sarjana Sana Lieutenant Nanda. Mari mematabatkan perjuangan Dato' Bahaman. Keris dulu dalam tangan, sekarang dalam otak.